Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sedang mengesan 4 anak kepada bekas Menteri Kewangan, Allahyarham Tun Daim Zainuddin bagi membantu siasatan kes. Mereka ialah Asnida, Mat Wiradani, Muhammad Amir Zainuddin serta Muhammad Amin Zainuddin. SPRM dalam kenyataan berkata, alamat terakhir Asnida ialah di Country Heights, Kajang, manakala Mat Wiradani pula dengan alamat terakhir di Taman Melawati, Ulu Klang, Kuala Lumpur. Tambahnya, Muhammad Amir Zainuddin pula mempunyai alamat terakhir di Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Alamat terakhir bagi individu keempat iaitu Muhammad Amin Zainuddin ialah di Bukit Tunku, Kuala Lumpur, ujarnya. Jelasnya, orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai individu terbabit diminta menghubungi Pegawai Penyiasat, Muhammad Daim Muhammad Ali di talian 017-9127-217 atau email kepada muhammad.daim@sprm.gov.my. Pegawai penyiasat lain ialah Ahmad Aiman Ramli di talian 011619308114 atau email kepada ahmad.aiman@sprm.gov.my. Muhammad Rifwan Mat Hussein di talian 0199895174 atau email kepada rifwan.hussein@sprm.gov.my dan Hardian Shah Ismail di talian 0135639147 atau email kepada hardianshah@sprm.gov.my, ujarnya.